ASB, tabung haji atau emas. Sharing ini bakal merungkai segala persoalan yang ada dalam benak fikiran anda selama ini. Yang pertama, apa fungsi tabung haji atau ASB? Iaitu untuk menyimpan duit. Selain itu, lebih selamat berbanding simpan dekat rumah. Jadi, duit dekat situ, kita fokus kepada tabungan jangka masa pendek. Seperti duit kecemasan kereta rosak, duit road tax kereta atau apa-apa simpanan untuk jangka masa pendek. Bila simpan dekat situ, tiada risiko jangka masa pendek dengan pulangan sekitar 4 hingga 5% setahun. Dan emas pula, untuk jangka masa panjang, nilai emas lebih terjamin dengan apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Harga emas dalam jangka pendek ada turun dan naik. Tapi, menurut rekod 20 tahun, harga emas meningkat sekitar 10% setiap tahun. Harga emas confirm naik sebab faktor inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Mula dulu tabungan emas pertama dengan serendah RM100 dan letak target untuk capai 200 gram pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang untuk melindung kekayaan. Tak perlu pilih mana satu, dua-dua pun kita perlu. Yang penting mula menabung daripada sekarang. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh hubungi saya dengan klik link di bio atau rujuk pin video di profil untuk langkah mudah mulakan simpanan emas pertama. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaiknya.